Sebagai orang yang tak suka Lamine Yamal, aku harap Spain tersingkir. Perlawanan tumpuan di antara Spain dan juga Portugal dekat round of 16 akan menjadi perlawanan yang dinanti-nantikan. Sebabnya kedua-dua pasukan ni mempunyai pemain-pemain yang bermain di liga-liga utama dekat Eropah. Kalau kita tengok atas kertas, prestasi Spain jauh meninggalkan Portugal untuk edisi World Cup kali ini. Spain berjaya untuk konsisten dalam setiap game. Spain yang kita tengok sekarang ni adalah Spain yang bersedia daripada segala aspek, attacking, midfield, defense dan juga goalkeeper. So, pasukan Spain adalah pasukan yang sangat bersedia untuk World Cup kali ni. Tapi sayang untuk pasukan Portugal ni sebab diorang ada pemain-pemain yang berkualiti. Cumanya diorang punya tactical coaching diorang tak memenuhi keperluan pemain-pemain. Jadi aku memang betul-betul harap yang Portugal dapat selesaikan masalah-masalah ni sebelum jumpa dengan Spain. Sebabnya sebagai haters Lamine Yamal, aku harap sangat yang Portugal berjaya untuk kalahkan Spain dan mara ke pusingan seterusnya. Untuk korang pula, korang nak siapa yang layak? Adakah korang nak Spain ataupun korang nak Portugal? So cuba komen, aku nak tengok.